Katalah Iran kalah, jadi Zionis Yahudi bebas melakukan apa-apa saja. Orang Sunni pun hancur. Gaza Sunni akan terus hancur. Dia akan serang pula nanti mungkin Pakistan, Turki. Jadi Sunni pun tak selamat. Doktor komen sedikit tentang peran di Iran. Soalan popular. Peran Iran dengan Yahudi bersama Amerika kali ini bermula pada tanggal 28 Februari 2026 dan telah berlaku perang antara Yahudi dengan Iran pada tahun 2025 yang dikenali sebagai The 12-Day War. Perang 12 hari, 13 Jun hingga 24 Jun 2025. Kali ini perang dengan Yahudi bergabung dengan Amerika berulang bermula 28 Februari 2026. Orang sering bertanya, adakah kita perlu menyokong Iran sedangkan mereka Syiah? Adakah kita perlu menyokong Iran sedangkan mereka Syiah? Jadi kalau kita tak menyokong Iran, apa maksudnya? Kita akan menyokong puak kafir itulah. Jadi itu lebih okey kah? Soalan saya pula bunyinya begitu. Sebenarnya kita lupa sekejap tentang akidah. Secara dasarnya puak Yahudi ini yang ada negaranya itu, mereka bukan sekadar mahu bumi Yahudi mereka sekadar itu. Tidak. Mereka mahu bumi Yahudi itu jadi lebih besar. Itu yang dipanggil, saya nak sebut sekali saja sebab sensitif di internet. Itu yang disebut sebagai Israel Raya. Mereka pun raya. Raya ni artinya bumi Yahudi yang mereka mahu bukan sekadar sekarang. Plus. Sedikit di sana, plus. Jadi lebih besar. Itu cita-cita mereka sekian lama, tuan-tuan dan puan-puan. Do not forget this. Tetapi hasrat itu mereka tahu akan terhalang. Hasrat mereka itu akan dihalang oleh Iran. Sebab bagi mereka Iran ada kekuatan, walaupun tidak sekuat Amerika, tapi Iran ada kekuatan untuk menghalang cita-cita Yahudi ini. Jadi Iran kena dihapuskan. Bila riuh baru-baru ini tentang fal Epstein fal yang dirahsiakan sekian lama, sekarang dicungkil keluar. Yang dicungkil keluar itu baru sedikit. Yang sedikit itu pun punyalah tebal. Dan disebutkan bahawa dalam Epstein fal tercatat tentang perancangan nak serang Iran. Dah ada. Tunggu masa saja. Dah ada. Dalam fal Epstein yang dulunya rahsia, sekarang tidak rahsia lagi. Sedikit daripadanya yang tidak rahsia itu menceritakan beberapa rahsia mereka, terutama di Amerika, nak serang Iran. Sekarang jadi kenyataan. Sebab dia adalah penghalang kepada cita-cita, terutamanya cita-cita Yahudi. Jadi bila mereka menyerang, Trump mengatakan, dalam masa singkat kita akan menang. Dalam masa singkat kita akan menang, kata Trump. Tengok tak singkat pun. Sampai ke hari ini tak selesai lagi perang. Perang berterusan. Jadi orang menjangkakan Iran memang akan kalah. Sebab dia bertemu dengan Israel. Dan dia bertemu dengan kuasa besar. Mana boleh menang? Secara logistiknya, tak boleh menang. On paper, tak boleh menang. Ditambah pula orang mengetahui Iran tidak kuat langsung di bahagian kekuasaan angkasa raya. Kapal terbang era Pahlavi dulu, 1979. Lepas jatuh Pahlavi, naik Khomeini, Eropah tidak lagi mengizinkan sesiapa pun menjual jet perang kepada Iran. Jadi kapal terbang Iran untuk perang lama punya, kuno punya, tak boleh repair. Jadi orang menjangkakan disebabkan sanction itu, disebabkan larangan itu, Iran tiada kekuatan. Jadi betul lah kata Trump, kata mereka, perang ini akan berlaku sekejap. Kemudian Iran hancur, tukar pemimpin yang sesuai dengan Amerika, no more problem with them. Tiba-tiba mereka terkejut. Iran nampak ada resilience. Resilience, cikgu. Iran ni ada resilience, ada kekuatan dalaman. Dia tak mudah kalah. Ya, Amerika lagi kuat, tapi mereka rasa mereka boleh menghadapi semua itu. Maka penganalisis pun membuat analisis. Apa sedang berlaku? Maka lahirlah beberapa analisis yang bila saya baca dan kaji, saya rasa boleh kita angkat. Mereka berkata Iran telah menggunakan satu taktik
dipanggil asymmetric warfare. Asymmetric warfare. Taktik perang dia panggil taktik perang asymmetric. Taktik perang asymmetric ini maksudnya the unconventional way of going to war. Cik ni, pergi perang cara yang tidak konvensional. Artinya pergi perang dengan otak luar kotak. Kalau cara konvensional, mereka tahu mereka akan kalah. Lawan mengikut kehendak Amerika, bertembung satu-satu, mereka akan kalah. Jadi mereka kena fikir lain. Itu dipanggil asymmetric warfare. Guna pelbagai cara, penjuru sana, penjuru sini untuk melemahkan musuh. Pertama, dia hantar drone untuk serang Israel sebagai contoh. Satu drone nilai harganya $25,000 Amerika. $25,000 Amerika. Boleh fokus jaga ni? Boleh. Nak jatuhkan drone, Israel hantar interceptor missile. Peluru berpandu penangkis. Satu peluru berpandu itu begitu canggih. Bernilai jutaan dolar Amerika. Jutaan dolar Amerika nak jatuhkan, nak tangkis $25,000 Amerika drone. Jadi orang fikir, oh cerdik harapannya stok interceptor missile yang mahal itu semakin menurun. Stoknya makin turun. Sampai tak banyak lagi tinggal. Cerdik tak? Kemudian dia hantar benda yang mengejutkan dunia sejak 2025 yang pernah saya sentuh. Dulu saya sentuh lagi sekali. Dia hantar sesuatu yang orang tak jangka ada di Iran. Hypersonic missile. Peluru berpandu hypersonic. Allahu'alam dia dapat dari negara mana. Tak tahu. Dia dapat dan dia perelokkan. Jadi lebih dahsyat. Dia panggil hypersonic missile. Dinamakannya Fatah. Fatah 1. Sekarang ada Fatah 2. Hypersonic missile ni kelajuannya lebih kurang 15 Mach. M-A-C-H. Mach. Bukan Mach. Mach. 15 Mach. Apa maksudnya cik ni 15 Mach? 5 lebih kurang 5,000 meter satu saat. Kita kelipok mata 5,000 meter. Mata baru kelipok satu saat. Blink 5,000 meter. Tak nampak dah. 15 Mach. 15 kali ganda dari kelajuan bunyi. Maka misal nak kejar dia tak larat. Dia punya laju. Yang kedua, hypersonic missile dia panggil trajektori dia. Perjalanannya dapat dikontrol. Jadi kalau ada nak pintas dari depan, boleh kontrol. Cuk, dia tak. Itu yang ikut laporan Rusia, berjalan teruk juga kena Tel Aviv. Saya masih kena cek lagi. Teruk, tapi dirahsiakan sebab dia boleh mengelak dan hantam. Dan dia simpan di depannya cluster bomb. Cluster bomb ni dahsyat. Dia punya kesan. Dan ikut laporan Rusia, memang Israel kena teruk, tapi dirahsiakan. Saya masih nak cek lagi laporan ini. Tapi ada dari penjuru Rusia yang buat laporan. Sekarang dia sedang hantar hypersonic. Maka sekarang Trump telefon Putin. Tanya Putin, bagaimana, apa cara nak selesaikan perang ini? Bukan Iran. Trump. Dia kata boleh selesai cepat. Hang kata boleh selesai cepat. Tapi hang telefon Putin, minta pandangan, buat apa? Jadi something is wrong somewhere dengan mereka. Jadi orang Barat mula kagum dengan Iran. Wow, Trump silap percaturan. Asymmetric warfare. Dia guna style tadi. Yang kedua, dia serang negara Arab. Tapi bukan dia serang negara Arab. Dia serang pengkalan tentera Amerika di bumi Arab. Tapi dia bagi tahu kat negara Arab, minta maaf, cikgu. Minta maaf. I bukan nak berperang dengan you. I cuma attack ni. Kepentingan Amerika saja. Yang di Bahrain, UAE, di Qatar, I cuma serang kepentingan Amerika saja. I bukan nak perang dengan you. Minta maaf. Minta maaf. Kebetulan dia ada di bumi you, itu saja. Dia berada di bumi you. Sebab itu I pergi ke bumi you, tapi targetnya Amerika. Trump dan Yahudi mengharapkan negara Arab akan tolong mereka. Sampai sekarang tak tolong. Silap lagi percaturan. Yang ketiga, serang ekonomi. Ramai orang kita mengatakan tak ada kaitan dengan kita. No, dengar ni. Tak ada kaitan dengan kita Malaysia. Tak. Dia tutup Selat Hormuz. Jeff, Selat Hormuz. Selat Hormuz menghubungkan antara Teluk Parsi dengan Teluk Oman. Dua kawasan laut yang besar. Teluk Parsi, Teluk Oman. Melalui Selat Hormuz. 20% bekalan minyak dan gas dunia melalui Selat Hormuz. Bila Iran tutup, 20% bekalan dunia di sudut gas dan minyak terganggu. Dan Iran ada target. Dia kata bila ini berlaku, tunggu harga minyak dunia akan meningkat kepada $200 satu barrel, satu tong. Sekarang rendah. Boleh naik ke $200 harga minyak dunia, melantun naik. Harga barang seluruh dunia termasuk Malaysia melantun naik. Tunggulah. Sebab itu Anwar
PMX mengisytiharkan menteri-menteri tak boleh adakan rumah terbuka, nak jaga bajet, nak berjimat dari sekarang. Dan agensi kerajaan pun tidak boleh mengadakan rumah terbuka berjimat daripada sekarang. Dijangkakan harga barang akan naik. Sebab itu kita kena bersedia menghadapi ini. It's not going to be easy anymore. Okay, clear? Jadi bila Israel makin lemah, misal dia makin berkurangan dan sebagainya, umat Islam secara umumnya beruntung tak? Ya, secara umumnya beruntung. Katalah Iran kalah, jadi Zionis Yahudi bebas melakukan apa-apa saja, orang Sunni pun hancur. Gaza Sunni akan terus hancur. Dia akan serang pula nanti mungkin Pakistan, Turki. Jadi Sunni pun tak selamat jika Iran hancur. Tapi Iran sebagai penangkis, sebagai penampan, menguntungkan Islam yang lain. Sebab itu kita menyokong sekadar itu. Bukan menyokong akidahnya. No, tapi menyokong Iran sebagai penampan kepada kehancuran kepada bumi Islam yang lain. Kita sokong sekadar itu. We are clear with them. Sama yang berlaku zaman Nabi SAW. Surah Rom, dah sampai dah. Baca dah surah Rom, cikgu. Surah Rom, dah baca kan? Ayat pertama, Ghulibatir Rom. Rom dikalahkan. Dikalahkan oleh Parsi. Sahabat bersedih hati. Datang berita Rom dikalahkan, sahabat bersedih hati. Bersedih hati sebab Rom dikalahkan. Rom kan Kristian, bukan Islam pun. Mengapa sahabat bersedih hati? Rom dikalahkan. Dikalahkan oleh Parsi. Parsi ini penyembah api, Majusi. Rom Kristian. Bersedih sebab berbanding Majusi dengan Kristian, Kristian tu dekat sikit kepada kita. Kurang-kurang dia beriman dengan Nabi Isa, dekat sikit. Tapi dia Kristian. Tapi bersedih sebab yang dekat dengan kita tu kalah. Sama dengan Iran dan puak kafir di sana. Paling kurang Syiah tu beriman pada Allah juga. Dia menghadap kiblat yang sama. Setiap tahun kita jemput wakil dari Iran tilawatul Quran. Dia baca Quran yang sama yang kita baca. Dekat sikit dengan kita. Tapi tak sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Remember that. Tapi dekat. Saya guna kalimat dekat. Not the same. Tapi dekat. Kita sokong sekadar itu.